Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pendengar. Saya Aina, saya Huda dan saya Isa. Anda sedang mendengar podcast Bahasa Melayu Membentuk Citra Madani. Hai semua, saya berasa teruja untuk kita mengupas topik pada hari ini, iaitu asas kepada kemahiran bertutur. Seperti yang kita tahu, kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang amat penting untuk kita berkomunikasi dengan semua orang di sekeliling kita. Betul, sebab kemahiran lisan ini bukan sekadar bercakap, tetapi juga mencerminkan adab dan peribadi seseorang. Sebagai yang kita dapat lihat, apabila kita bertemu dengan seseorang, kemahiran bertutur merupakan kemahiran pertama yang kita dapat lihat. Baik, kita mulakan dengan maksud asas kemahiran lisan. Secara mudahnya, kemahiran lisan ialah keupayaan seseorang untuk menyampaikan dan menerima mesej secara lisan, iaitu melalui pertuturan dan pendengaran. Ya, dan kemahiran lisan ini amat penting dalam kehidupan seharian. Sebabnya kita selalu guna kemahiran lisan ini bila kita sama ada berada dekat rumah, dekat sekolah maupun dalam kalangan masyarakat. Tanpa kemahiran lisan yang baik, komunikasi boleh gagal. Betul, sebagai contoh, jika seseorang tidak mahir menggunakan kemahiran lisan dengan betul, mungkin mesej yang disampaikan berbeza dengan maksud yang sebenar. Oleh itu, akan menimbulkan salah faham. Jadi, awak perlu rasa kenapa kemahiran lisan ni dianggap asas dalam pembentukan masyarakat Madani? Bagi saya, melalui pertuturan kita dapat menyampaikan nilai, iaitu seperti kesantunan dalam bahasa, tanggungjawab sosial serta dalam sifat hormat. Itu semua dapat membentuk citra masyarakat yang harmonis serta beradab antara satu sama lain. Betul, Rasulullah SAW sendiri menyebutkan contoh terbaik dalam kepribadian. Sebagai contoh, Rasulullah bertutur dengan jelas, intonasi yang betul dan penuh hikmah. Ini menunjukkan komunikasi dalam Islam patut kita contohi untuk menjayakan komunikasi yang lebih cemerlang. Betul, tepat sekali. Seperti yang kita tahu kan, musyrikin Mekah pada zaman dahulu, hati mereka sangatlah keras. Betul. Jadi dengan tutur kata baginda yang sopan serta beradab, itu secara tidak langsung dapat menarik mereka untuk mencintai dan mengenali Islam itu sendiri. Betul, sekaligus dapat menarik minat mereka lah. Jadi, kemahiran lisan ni bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tapi juga mencerminkan kepribadian seseorang. Tepat sekali, terutama sekali dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang pelajar, kita perlulah mahir dalam kemahiran berkomunikasi kerana mereka akan lebih banyak terlibat dalam perbincangan secara dalam kumpulan. Betul tak? Jadinya, secara tidak langsung kat situ kita akan bertukar pendapat, berbagi idea. Jadi tanpa komunikasi yang jelas, komunikasi itu akan tidak lancar lah. Berjalan dengan lancar. Ya, betul. Betul, saya sokong dengan Huda. Kita sebagai pelajar juga mengalami situasi yang dijelaskan oleh Huda sebentar tadi. Bagi kasus yang lain, di tempat kerja pula, majikan lebih menghargai pekerja yang pandai berkomunikasi. Hal ini kerana dengan komunikasi yang benar, yang baik, dapat menunjukkan kematangan profesional seseorang itu, serta dengan komunikasi yang baik dapat memudahkan urusan dalam pekerjaan. Hal ini amat bagus untuk kita contohi lah, untuk kita jadi pekerja yang profesional. Saya sangat sokong dengan pendapat dua rakan baik saya tadi, Huda dengan Insyirah. Okay. Sekarang, jom kita bincangkan sedikit tentang cabaran dalam menguasai kemahiran lisan, terutamanya dalam bahasa Melayu.
Bagi saya, salah satu cabaran yang paling utama dalam bahasa Melayu merupakan remaja zaman sekarang lebih memilih untuk bertutur dalam bahasa asing, iaitu bahasa Inggeris, ataupun mereka melakukan percampuran kod yang lebih dikenali sebagai Manglish. Betul. Kadangnya, niatnya bukan untuk mengabaikan bahasa Melayu, tetapi apabila menggunakan bahasa Melayu baku, mereka rasa janggal. Hal ini kerana mereka tidak biasa bertutur dalam bahasa Melayu baku. Jadi mereka rasa apabila mereka bertutur menggunakan bahasa Melayu baku, mereka rasa pelik dan tidak selesa. Betul. Lagi satu, mereka lebih berfikiran yang bahasa Melayu ni dah lapuk untuk kita bertutur secara baku. Betul. Tapi selain daripada itu, saya rasa disebabkan juga daripada penggunaan media sosial. Sebab kalau kita tengok dari sekarang kan, penggunaan media sosial sangat berleluasa sekarang, sangat kerap. Jadi ia sangat mempengaruhi lah penggunaan seseorang dalam bahasa Melayu. Ramai guna singkatan dan bahasa rojak kalau dalam media sosial. Contohnya, kalau dia nak bertanya kepada seseorang, dia nak pergi mana, dia akan bertanya, awak nak kat ne, awak kat ne, awak kat ne, macam tu kan. Lepas tu jadi bila nak bercakap formal pun dia jadi kekok dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Izinkan saya tambah idea saya. Kita sebagai remaja zaman sekarang pun mesti tidak asing dengan penggunaan media sosial. Sebagai contoh, kita boleh lihatlah apabila kita mesej dengan rakan-rakan kita menggunakan telefon, kebanyakan daripada kita akan tulis dalam singkatan seperti saya SY, awak AWK. Jadi sedikit demi sedikit bahasa formal yang kita gunakan dalam kehidupan seharian jadi tidak betul dan akan merosakkan bahasa kita lah. Betul. Penggunaan istilah tata bahasa yang salah dalam media sosial tu menyebabkan remaja zaman sekarang kadang-kadang tak tahu cara untuk mengeja dengan tepat dalam bahasa Melayu. Betul, saya setuju. Tambahan pula, gangguan seperti bunyi bising atau sambungan internet yang tidak stabil juga boleh mengganggu proses komunikasi, terutama bila guna saluran dalam talian. Macam sekarang lah Aina, ada notifikasi masuk. Ini contoh gangguan komunikasi. Kerana tadi kita sedang berbincang, tiba-tiba ada notifikasi yang masuk. Jadi ini mengganggu perbincangan kita. Ya, betul tu Izzah. Gangguan fizikal yang boleh menjejaskan tumpuan pendengar dan penyampai. Itu salah satu contohnya lah. Macam tadi kan notifikasi tiba-tiba muncul dalam perbincangan kita ni. Sebagai contoh, apabila kita mempunyai majlis rasmi dan seseorang itu tidak mendiamkan phone mereka dalam mood senyap, dia akan tiba-tiba notifikasi tu masuk dan berbunyi dengan kuat. Dia akan merosakkan suasana yang serius. Kalau ada orang call kan. Baiklah, seterusnya kita akan sentuh sedikit tentang hak asasi dalam komunikasi. Okey, bila kita bercakap pasal hak asasi komunikasi madani, ia bukan saja untuk menyampaikan, tetapi juga untuk menunjukkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Benar itu Aina. Setiap individu mempunyai hak untuk bersuara, didengar dan dihormati pendapatnya selagi mereka tidak menindas ataupun menyinggung perasaan orang lain. Hal ini kerana setiap individu pasti mempunyai pandangan mereka yang tersendiri. Jadi, jika hanya seseorang sahaja yang menyuarakan pandangan dalam sesuatu perbincangan, pastilah tidak adil bagi orang yang lain juga. Benar kan? Betul kata awak Huda. Tambahan pula, dalam perbincangan kumpulan, setiap ahli perlu diberi peluang untuk bercakap. Hal ini kerana untuk meraihkan setiap hujah dan pendapat-pendapat masing-masing. Sebagai contoh, tak adil lah kalau seorang sahaja ahli kumpulan yang terlalu dominan. Seperti yang dikatakan oleh Huda sebentar tadi. Sebagai contoh, dapat dilihat bahawa perbincangan kita pada hari ini mempunyai turutan percakapan dan setiap ahli diberi peluang sama rata untuk bercakap dan
mengutarakan hujah dan pendapat masing-masing. Justru apabila semua ahli diberi peluang untuk bercakap, ia akan menjadikan perbincangan itu lebih berkualiti dan mencapai kata sepakat. Kata peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Awak setuju, Aina? Saya sangat setuju. Betul tu, Izzah. Hak asasi dalam komunikasi menjamin suasana saling menghormati. Kalau tak ada kata sepakat, takkan harmoni lah kita ni kan. Betul. Itulah asas pembentukan masyarakat Mari madani. kita bersama-sama berkongsi pengalaman maupun contoh bagaimana kemahiran lisan ini digunakan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai pelajar, saya akan mulakan dengan bertanya dan beri pandangan dalam kelas. Tapi nadanya perlulah sopan dan tersusun, dan ayatnya mestilah tersusun. Kerana jika kita bertanya dalam nada yang tidak sesuai, nanti orang tersebut akan salah faham. Betul kata awak, Aina. Meninjau dari aspek yang lain seperti aspek kekeluargaan, kemahiran lisan penting untuk mengelakkan salah faham antara anak dan ibu bapa. Sebagai contoh, apabila anak bertutur, mereka perlulah menggunakan nada dan intonasi yang jelas dan perlu mengelakkan daripada menggunakan nada yang kasar dan pertuturan yang tidak betul. Hal ini kerana apabila anak menggunakan intonasi dan nada yang tidak sesuai, ibu bapa boleh terasa hati dan hubungan antara anak dan ibu bapa akan menjadi renggang. Oleh itu, setiap ahli keluarga perlulah menggunakan dan bertutur dengan menggunakan intonasi yang baik. Jadi, sistem kekeluargaan akan menjadi lebih harmoni dan erat. Hal ini bertepatan dengan peribahasa, iaitu kerana mulut badan binasa, yang bermaksud jika kita tidak menjaga pertuturan kita, ianya akan membawa pada Benar kata awak itu, Izzah. Dalam masyarakat khususnya, kemahiran lisan ini banyak digunakan terutama sekali ketika kita berada di seperti di kaunter kerajaan, program komuniti maupun majlis rasmi. Cara pertuturan seseorang individu itu melambangkan sesuatu bangsa. Bertepatan dengan ungkapan budi bahasa budaya kita adalah sangat benar kerana pertuturan adat sopan santun seseorang itu dalam pertuturan melambangkan jati diri seseorang bangsa. Biar lembut gigi daripada lidah. Hal ini menunjukkan orang ramai lebih suka terhadap seseorang yang lemah lembut dalam pertuturannya. Ya, betul. Saya setuju dengan Huda. Mestilah kita semua lebih suka dengan orang yang bertutur dengan sopan santun berbanding dengan orang yang bercakap kasar, kan? Tambahan pula, jika masyarakat tidak menggunakan bahasa bertutur yang baik, identiti dan nilai kesopanan bangsa akan terjejas. Contohnya, apabila anak muda bercakap dengan orang lebih tua dengan bahasa-bahasa yang kasar, ini akan menunjukkan ini orang tua tersebut akan menganggap generasi muda zaman sekarang tidak mempunyai sopan santun. Bahasa yang mereka gunakan pun tidak eloklah untuk dituturkan. Oleh itu, kita perlu menjaga kesantunan bahasa ketika berkomunikasi agar warisan bangsa kita terus dihormati. Bak kata pepatah, bahasa jiwa bangsa. Bahasa mencerminkan kepribadian sesuatu bangsa. Ya, betul. Saya sangat tertarik dengan isi Izzah tadi dan juga isi Huda. Sangat memberi kesan yang bermakna lah kepada kita. Jadi sudah terang lagi bersuluh lah bahawa semuanya menunjukkan bahawa kemahiran lisan bukan hanya tentang bercakap, tapi juga tentang adab dan kejujuran dalam menyampaikan sesuatu perkara. Benar. Mari kita bersama-sama berkongsi pengalaman maupun contoh bagaimana kemahiran lisan ini digunakan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai pelajar, kita boleh mulakan dengan bertanya dan memberi pandangan dalam kelas. Tapi nadanya perlulah sopan dan tersusun, dan ayatnya mestilah tersusun. Kerana
jika kita bertanya dalam nada yang tidak sesuai, nanti orang tersebut akan salah faham. Betul kata Awak Aina. Meninjau dari aspek yang lain seperti aspek kekeluargaan, kemahiran lisan penting untuk mengelakkan salah faham antara anak dan ibu bapa. Sebagai contoh, apabila anak bertutur, mereka perlulah menggunakan nada dan intonasi yang jelas dan perlu mengelakkan daripada menggunakan nada yang kasar dan pertuturan yang tidak betul. Hal ini kerana apabila anak menggunakan intonasi dan nada yang tidak sesuai, ibu bapa boleh terasa hati dan hubungan antara anak dan ibu bapa akan menjadi renggang. Oleh itu, setiap ahli keluarga perlulah menggunakan dan bertutur dengan menggunakan intonasi yang baik. Jadi, sistem kekeluargaan akan menjadi lebih harmoni dan erat. Hal ini bertepatan dengan peribahasa, iaitu kerana mulut badan binasa, yang bermaksud jika kita tidak menjaga pertuturan kita, ianya akan membawa pada Benar kata Awak Ibu Izzah. Dalam masyarakat khususnya, kemahiran lisan ini banyak digunakan terutama sekali ketika kita berada di seperti di kaunter kerajaan, program komuniti maupun majlis rasmi. Cara pertuturan seseorang individu itu melambangkan sesuatu bangsa. Bertepatan dengan ungkapan budi bahasa budaya kita adalah sangat benar kerana pertuturan adat sopan santun seseorang itu dalam pertuturan melambangkan jati diri seseorang bangsa. Biar lembut gigi daripada lidah. Hal ini menunjukkan orang ramai lebih suka kepada terhadap seseorang yang lemah lembut dalam pertuturannya. Ya, betul. Saya setuju dengan Huda. Mestilah kita semua lebih suka dengan orang yang bertutur dengan sopan santun berbanding dengan orang yang bercakap kasar, kan? Tambahan pula, jika masyarakat tidak menggunakan bahasa bertutur yang baik, identiti dan nilai kesopanan bangsa akan terjejas. Contohnya, apabila anak muda bercakap dengan orang lebih tua dengan bahasa-bahasa yang kasar, ini akan menunjukkan ini orang tua tersebut akan menganggap generasi muda zaman sekarang tidak mempunyai sopan santun. Bahasa yang mereka gunakan pun tidak eloklah untuk dituturkan. Oleh itu, kita perlu menjaga kesantunan bahasa ketika berkomunikasi agar warisan bangsa kita terus dihormati. Sebab kata pepatah, bahasa jiwa bangsa, bahasa mencerminkan kepribadian sesuatu bangsa. Ya, betul. Saya sangat tertarik dengan isi Izzah tadi dan juga isi Huda. Sangat memberi kesan yang bermakna kepada kita. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa semuanya menunjukkan bahawa kemahiran lisan bukan hanya tentang bercakap, tapi juga tentang adab dan kejujuran dalam menyampaikan sesuatu perkara. Baik, pejam celik kita sudah sampai ke penghujung perbincangan kita. Sebagai rumusan, kemahiran lisan ialah asas komunikasi yang membentuk kepribadian insan dan masyarakat madani. Tanpa asas komunikasi, kepribadian seseorang itu akan runtuh. Benar kata Awak Ibu Aina. Ia membantu kita menyampaikan mesej dengan jelas, mendengar dengan empati serta menghormati hak setiap seseorang dalam setiap interaksi. Seperti kata penjaga, tutur kata yang indah lahir daripada hati yang bersih. Kerana tutur yang lembut dan penuh budi mampu menenangkan jiwa, menyatukan hati serta mencerminkan peribadi seseorang yang baik. Saya setuju dengan pendapat awak, Huda. Apabila kita bertutur dengan sopan, komunikasi menjadi semakin lancar dan dapat mengekalkan situasi yang harmoni. Contohnya, bercakap dengan nada lembut dapat mengelakkan salah faham semasa proses perbincangan. Oleh itu, kita perlu berfikir sebelum bercakap untuk mengelakkan dan menyinggung perasaan seseorang. Bak kata peribahasa, lidah lebih tajam daripada mata pedang. Hal ini kerana kata-kata yang baik dapat membina, manakala kata-kata yang kasar
dapat memusnahkan. Oleh itu, setiap individu perlu menjaga tutur katanya agar identiti bangsa terus dihargai. Seperti kata pejangga, bertutur dengan budi, berbahasa dengan hati. Betul. Maksud, setiap percakapan perlu disertai dengan kesantunan dan kesopanan semasa bertutur. Okey, baik. Betul. Awak setuju Kak Ina? Saya sangat setujulah dengan pendapat Izzah dan Huda sebentar tadi. Benar. Betul. Okey. Jadi memandangkan kita sudah berada di penghujung perbincangan kita, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana bersama-sama saya dalam podcast pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar. Jadi Bahasa Melayu membentuk Citra Madani.